Assalamualaikum. Siapa kat sini yang masih tak pandai nak buat kuih sagu, yang masih guna cara kacau-kacau tu? Cara ni kadang-kadang jadi dengan elok dan kadang-kadang tak menjadi. Sebenarnya cara kukus adalah cara yang terbaik yang pasti menjadi dengan sempurna. Mula-mula rendam 2 cawan sagu dengan sedikit pewarna merah ataupun dengan warna pilihan masing-masing. Masukkan air untuk rendamkan sagu. Masukkan sedikit pewarna merah. Kacau-kacau bagi pewarna merah tu dia serata di dalam air tu. Sagu ni kita perlu rendamkan dia selama setengah jam sahaja. Jangan rendam terlebih masa ya. Semasa rendam sagu ni sebaik-baiknya setkan alarm supaya kita tak terlebih masa. Gula yang diperlukan 130 gram. Kalau ikut sukatan cawan, anggaran 3/4 cawan. Tapi lebih baik guna sukatan timbang lebih tepat. Untuk acuan saiz ni boleh dapat 22 biji. Acuan perlu disapukan dengan sedikit minyak. Sagu yang saya rendam tadi dah pun cukup masanya selama setengah jam. Toskan air sagu tu. Tadi saya toskan sagu ni selama 10 minit. Kemudian saya masukkan sagu yang telah ditoskan tadi ke dalam mangkuk untuk digaul bersama dengan gula. Masukkan gula. Kacau sagu bagi bergaul sebati bersama dengan gula. Selepas masukkan gula, saya toskan sagu ni untuk kali yang kedua. Kemudian bolehlah diisikan sagu ke dalam acuan. Untuk saiz acuan ni saya masukkan sebanyak 2 sudu makan. Tak perlu padat-padatkan sagu tu, sekadar rata-ratakan sahaja permukaan atasnya. Isikan sagu sebanyak 3/4 acuan sahaja, jangan isi hingga penuh. Kalau sagu tu kita isi hingga penuh, bila kita kukus nanti dia akan mengembang dan akan terkeluar daripada acuan. Masa mengukus pun tak boleh guna api yang besar, guna api yang kecil sahaja. Api yang sederhana kecil. Kukus kuih sagu ni selama setengah jam dengan api yang sederhana kecil. Nampak tak tadi tu semasa saya angkat penutup kukus, sagu tu kelihatan penuh di dalam acuan. Kalau kita isi sagu tu hingga penuh di dalam acuan sebelum kukus, apabila kita kukus dia akan keluar daripada acuan.
Kukus kelapa putih selama 5 minit untuk elakkan kelapa ni daripada cepat basi. Campurkan sedikit garam halus bersama dengan kelapa putih. Kuih sagu perlu disejukkan terlebih dahulu sebelum disalutkan dengan kelapa.